kenapa LGBT ni kebaran kalian untuk dapat HIV ni lagi tinggi? Okay, LGBT ni secara umumnya banyak kan. Okay, saya nak tekankan kepada lelaki dengan lelaki lah. Man sex man. Kenapa berdasarkan kajian lah, kenapa man sex man ni dia punya high chance nak dapat HIV tu tinggi lah. Man sex man. Sebab apa? Jadi kan doktor, macam mana kalau kita mempunyai seorang suami yang terinfected dengan this virus? Macam mana kita nak tinggal bersama dengan dia? Macam mana kita nak menyambung perkahwinan tu sehingga ke akhir hayat lah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and kembali lagi ke dalam another episode of Dekat Mic Podcast bersama saya Mon dan juga saya Azra Azmi. Yes. Okay, hari ni Puan Azra, kita nak bawakan guest apa? So hari ni you guys, kita ada seorang doktor ya. Tapi kita nak bawakan topik yang menarik pada hari ni untuk dikongsikan kepada semua pendengar-pendengar, iaitu berkenaan HIV dan juga AIDS. Okay, walaupun penyakit ni macam bagi kita lah uncommon sebenarnya. Betul, dia macam sesuatu yang tak biasa. Kita biasa dengar orang yang kritikal macam kanser, yang selalu berlaku dalam ahli keluarga kita. Tapi HIV dengan AIDS ni kita jarang kita titik beratkan. So hari ni kita nak discuss tentang HIV dan AIDS, dan sebab tu kita ada Dr. Haris Zikri dari QHC Medical Center. Selamat datang Dr. Haris. Terima kasih Mon, Azra. Sama-sama. Terima kasih lah sebab sudi jemput untuk ni lah. Borak-borak lah. Borak-borak hari ni untuk berkenaan. Kita sentiasa mencari orang yang berkenaan, yang pakar dalam bidang dia untuk sharing lah pada semua pendengar-pendengar. Jadi Dr. Haris, cuba cerita sikit. KHC Medical Center ni ada kat mana doktor? Okay. QHC Medical Center ni berada di Taipan lah, USJ 9. Rasanya ramai tahu kot sebab kawasan tu memang pack lah. Nak dapat parking yang susah. Dia ada satu cawangan je ke? Ada satu cawangan saja. Sebab dia under big company, nama dia Muda Healthcare lah. So under Muda Healthcare ada QHC Medical Center lah. So doktor seorang doktor tetap ataupun doktor tetap di QHC? Yes, saya seorang doktor tetap di sana. Employed by QHC lah. So doktor, cuba cerita sikit, dah berapa lama dah doktor jadi doktor? Okay. Berapa lama jadi doktor? Sudah tak terkira lah. Berapa tahun dah? Okay. Saya rasa dah 4 tahun lah berpengalaman sebagai seorang doktor. Kalau macam tak terkira tu rasa macam dah puluh-puluh tahun. Padahal muka muda lagi. Sebelum ni doktor menjadi seorang doktor belajar dekat mana doktor? Okay, saya dapat degree di MBBS lah, di Taylor's University, Subang. So, saya bekerja di Subang, belajar di Subang. So memang orang-orang Subang lah. Memang tak lari keluar daripada kawasan tu lah Kalau orang cakap Subang ada gaya. Ni first time dengar. Tapi memang selalu kita ada satu lagu Subang, macam mana lagu dia? Itulah saya pun tapi dia Subang ada gaya. Subang ada gaya. Okay, orang Subang tolong verify. Basically doktor, memandangkan kita cakap tentang a background of doktor, macam curious sikit lah. Sebenarnya nak jadi doktor GP ni ada highest requirement je boleh anti degree saja ke, atau dia sebenarnya kena sambung master atau PhD baru jadi doktor? Okay. Nak jadi GP ni sebagai seorang doktor perubatan keluarga perlu habis housemanship lah. Rasanya semua orang dah tahu kot pasal housemanship ni. 2 tahun di hospital kerajaan lah. Dan lepas pada habis tu, dan kena berpengalaman beberapa, adalah setahun lebih lah macam tu. Dan boleh minta dari mana-mana klinik swasta, hospital swasta, dan sebagai seorang GP lah. I see. So the maximum requirement, the minimum requirement untuk menjadi seorang doktor, degree pun dah mencukupi lah. Degree dan habis housemanship. Degree dan habis housemanship dah boleh jadi doktor. Okay, so now kita pergi balik kepada kita punya main topik lah. Selepas sedikit intro tentang Dr. Haris. Okay. So doktor, kita as orang biasa lah kan? Betul. Kita tidak belajar dalam bidang medical. Kadang kita ni keliru dengan kejap HIV, kejap AIDS. Rasa dua-dua pun bahaya. Tapi kita tak faham sangat apa beza dia. Until kalau benda tu sebenarnya terkena salah seorang keluarga, baru kita akan cari-cari pasal HIV ni apa sebenarnya, AIDS ni apa sebenarnya. So, cuba terangkan sikit beza dia. Apa itu HIV dan apa itu AIDS? Okay. Ramai orang keliru lah tentang HIV dan AIDS.
Tapi kalau kita tanya, orang akan jawab, benda sama saja. Betul. Betul. Itu Betul. mentaliti Sebenarnya kita. dua benda yang berbeza. HIV dan AIDS ni dua perkara benda yang berbeza lah. Tapi dia berkaitan. Okay, AIDS ni nama English dia Acquired Immunodeficiency Syndrome. Syndrome. Sindrom tu sama dengan simptom ke? Bukan. Simptom tu maksudnya simptom yang kita ada batuk demam semua tu dipanggil simptom. Sindrom ni dia kumpulan banyak perkara. Macam ada Down syndrome, kita tak panggil dia sebagai penyakit, dia sindrom. Maksudnya dia ada beberapa penyakit yang lain menjadi satu kumpulan, dia dipanggil sindrom. Okay, nama Melayu dia kalau untuk AIDS sindrom kurang daya tahan badan. Okay. Yang dijangkiti oleh HIV. HIV pula dia nama penuh dia Human Immunodeficiency Virus. Virus. Kalau ada V kat belakang tu kita tahu dia adalah sejenis virus lah. AIDS ni merupakan langkah serius daripada jangkitan HIV. Langkah serius daripada jangkitan HIV AIDS. Contoh, ke hasil daripada jangkitan HIV adalah AIDS. Yes, betul. Tapi dia punya langkah yang terakhir kita panggil dia AIDS lah. Means HIV biasa orang akan dapat HIV dulu, and then disebabkan HIV dia boleh dapat AIDS, betul? So HIV infection ni kita ada beberapa step lah. Langkah awal kita panggil acute lah. Acute, lepas tu chronic dan AIDS. Dia macam langkah tu lebih kurang macam tahap. Ya, tahap lah. Tahap jangkitan tu. Kat kanser kan ada tahap 1, tahap 2. So the last tahap adalah AIDS. Cuba cerita sikit tahap-tahap yang awal-awal ni sebelum sampai ke tahap AIDS. Okay, tahap awal selalunya kalau kita nak cakap pasal HIV punya jangkitan kuman ni, tahap awal ni kita tak tahu. Orang pesakit tu takkan tahu dia punya symptoms. So kita akan tahu bila buat test darah lah. Ataupun bila dah langkah yang lebih serius, bila dah ada jangkitan yang lain. So misalnya kalau ada seseorang tu ada HIV, dia kena jangkitan HIV, selepas 10 tahun baru dia ada symptoms yang macam baru rasa kenapa badan jadi macam ni, kenapa ni semua tu. So bila tak dapat rawatan, kan terus ke AIDS. AIDS ni tahap yang serius lah. I see. Jadi bila seseorang tu dijangkiti dengan HIV virus ni, dia masih berpeluang untuk mengelakkan diri dia ke tahap AIDS lah sebenarnya. Selalunya untuk virus, contoh macam coronavirus, kita akan ada vaksin. So untuk this one, kenapa dia tak ada vaksin ni? Macam doktor cakap lah, dia tak ada lagi rawatan. Apa menyebabkan virus ni terlalu sukar untuk diberikan vaksin ke? Ada vaksin HIV sebenarnya? Tak ada. Tak ada, memang tak ada lah kan? Tak ada HIV. Tapi kita ada prevention lah. Tapi rawatan yang diberikan kepada pesakit HIV adalah untuk kawal penyakit tu daripada ke tahap yang seterusnya, lebih serius. So macam mana HIV ataupun Human Immunodeficiency Virus ni, senang kata saya panggil virus je lah virus ni dia menyebabkan seseorang tu ada AIDS. Dia macam mana cara dia menyerang badan kita? Macam yang kita tahu, kanser adalah sel jahat, dia serang sel yang baik. So HIV ni pula macam mana mekanisme dia yang menyebabkan kita macam sakit, kita macam lemah. Okay, jangkitan HIV ni dia lain daripada jangkitan yang lain. Contohnya macam bakteria yang kita ada, macam orang minta MC tu lah. Kalau ada jangkitan demam, batuk sesama, kita tengok tonsil dia dah besar kan, sebab jangkitan kuman dekat tonsil. Selalunya kalau sel darah putih ni kita kesan ada bakteria dekat dalam badan kita, dalam darah kita, dia tidak akan pergi ke arah sel darah putih. Dia akan pergi kat sel-sel yang lain atau tisu yang lain. So sel darah putih ni akan kesan bakteria tu dan akan replicate. Dia akan ada ketua ni akan cakap panggil tentera-tentera yang lain untuk serang bakteria tu. So sel darah putih ni sistem imunisasi kita lah, senang dikata. Tapi untuk HIV ni pula, dia cara serangan dia berbeza. Dia tak akan pergi kat sel-sel yang lain, dia pergi directly kepada ketua sel darah putih ni. So macam mana cara dia, bagi saya menarik lah kalau kita faham betul-betul ni. Cara dia akan keluarkan DNA HIV ni. HIV ni akan keluarkan DNA dia masuk ke dalam sel darah putih kita. So dia akan godam all the system dalam sel darah putih tu, dan semua sel darah putih akan ada DNA HIV. I see. Macam tu. So bila ada jangkitan kuman yang lain selain daripada HIV, contohnya bakteria lah yang kita boleh faham. So sel darah putih ni tetap akan kesan. Tapi dia akan replicate, panggil tentera, keluarkan tentera lain, tapi dia keluarkan tentera yang ada DNA HIV. So macam tu lah HIV tersebar.
dalam badan kita. Dia sangat, boleh dikatakan dia ni sangat jahat. Sebab dia tak serang sel biasa, dia terus serang HQ. Betul, bijak lah. Dia bijak, dia terus serang dia HQ yang bila dia mengeluarkan askar yang baru, askar yang baru tu pun dah dijangkiti pun sebenarnya. Ya betul. That's why dia punya imunisasi pun lemah lah walaupun dia replicate banyak-banyak sel darah putih. Betul. Untuk pengetahuan semua pendengar kita, cuba cerita sikit sebenarnya fungsi sel darah putih. Okey, fungsi sel darah putih ni dia salah satu komponen dalam imunisasi sistem kita untuk melawan any jangkitan lah. Contohnya bakteria ke, virus ke, macam tu lah. So sel darah putih ni merupakan sel yang bertindak balas bila ada orang luar masuk. Macam jangkitan kuman lah. So dia akan hasilkan banyak lagi sel darah putih dan akan makan. Kerana konten akan kontrol bakteria ni dan dia hapuskan dan keluarkan daripada badan kita. Itulah fungsi sel darah putih lah. Okay, ada satu lagi benda yang interesting lah. Okay, DNA HIV ni yang masuk dalam HQ tu, bila dia HQ ni replicate, dia akan hasilkan strain yang baru. Dia mutate. Mutate tu maksudnya DNA yang tu yang dah masuk dalam HQ tu. Okay. So bila dia replicate, dia akan mutate yang lain, jenis DNA yang lain pula. Sebab tu ubat ni daripada luar bidang saya, apa yang saya faham, susah nak buat ubat untuk HIV ni sebab dia ada banyak versi. So bila setiap kali darah putih ni replicate yang ada DNA HIV tu, dia replicate benda yang lain. Lain-lain setiap kali lah. Ya, betul. Adakah untuk seseorang dia setiap kali replicate tu berlainan ataupun saya lain, contoh saya lain, orang lain-lain. Ya. Dia macam tu lah. Kalau seorang samalah. Ya. Kalau kita diri sendiri memang sama. Tapi untuk orang lain mungkin sama, mungkin tidak sama. Kita tidak pasti yang tu. Jadi itulah sebabnya belum ada. Dia susah untuk dirawat dan dibunuh. Because nak serang, usually kita nak bunuh satu kuman ke satu virus ke, kita kena kenal dia dulu. Tapi dia ni keep on changing. Jadi kan doktor, kita as a Malaysian orang biasalah, kita saya macam curious lah macam mana HIV ni boleh tersebar. Yang kita tahu melalui darah, directly darah tu darah lah. Selain daripada tu, macam mana dia boleh infected orang lain? Adakah melalui ailio, melalui peluh dia pun boleh juga tersebar sebenarnya? Okay, cara sebaran HIV ni bukan secara kontak lah. Saya sentuh Mon, dia ada HIV. Contoh saya ada HIV, saya sentuh dia ada HIV. Bukan macam tu. Kulit dengan kulit tak? Bukan, dia ada cecair khusus. Walaupun ailio bukan cecair khusus untuk sebarkan HIV. Ailio tak apa. Ailio bukan. Saya kongsi straw dengan Mon lah contohnya. Tak dapat. Bukan cara itu sebaran dia. Cara sebaran dia cecair khusus. Contohnya susu badan, air mani, cecair daripada bahagian private part perempuan lah. Tu cecair khusus dia. Dan semestinya darah tu darah lah. I see. Bukan semualah. Macam peluh pun cecair juga. Air mata pun cecair juga. Tu cecair. Tapi ramai tak faham. Dia cecair khusus. Yang khusus saja. Sampai orang cakap, ni merebat secara cecair. Kalau ailio semua ramai tak faham itu. So dia cecair khusus. Itulah. Saya punya concern macam macam kita pergi restoran kan. Orang yang ada HIV tu makan kat situ, dia batuk kat situ, dia terbersin dekat situ. So ada cecair-cecair yang meninggalkan tu, kita bila makan kat situ pun kita boleh terinfect sekali. So dia tak akan berlaku lah in this case. What if ada satu situation ni, let's say lah, dia luka, and then kawan dia terpegang luka tu, direct contact. Maksudnya dia terpegang luka, tapi dia pegang tu dia tak terbuka lah. Maksudnya glove ke apa semua tak ada pakai lah. Kalau pakai bare hand tapi luka dia adalah darah. Kita tak luka. Dia saja luka. Macam mana? Okay, dia pertukaran cecair. Faham tak? Kalau pertukaran cecair maksudnya kalau kawasan basah, ini basah. Contohnya kalau senang kata, tak, bukan tu cara sebaran dia lah. Less likely untuk tersebar macam itu. Cakap pegang dia punya darah tu je lah, tak ada masalah. Melainkan kalau yang kawan dia tu luka juga, dia pegang luka ada kawan pertukaran tu, cecair kan, yang tu boleh jadi. Rajin pula dia nak gesek-gesek luka. Betul. Less likely lah. Padahal lah tahu main basikal sama-sama kan. Dua-dua pun terjatuh, terluka lutut. Tengah angkat-angkat basikal tu tergesek pula lutut dengan lutut. Boleh pula. Dia depends dengan kebesaran luka jugalah. Oh ya ke? Lagi banyak lah. Mungkin lah, likely lah. Persentage
percentage dia menjadi rendah. I see. Itulah bila kita kata tentang cecair, pertukaran cecair ni, another curiosity adalah how fast dia meresap tu. Maksudnya dia transfer one to another from the first contact. Berdasarkan research lah, kajian apa yang saya faham lah. Bila first contact, ubat, dia ada satu ubat untuk elakkan lah daripada kena HIV ni. So ubat tu anggarkan kena makan sebelum 72 jam daripada first contact tu. 72 jam Ada masa lah. Itu kalau dia tahulah orang yang di contact tu ada penyakit tu. Ya faham betul. Kalau tak tahu. Tapi cara orang yang dapat HIV ni less likely because of sama ada luka dengan luka lah. Dia akan cara-cara sebaran ni selalunya because of persetubuhan. Itu yang terkenal lah. Most common is persetubuhan. Satu lagi bayi lah dengan ibu. Kalau ibu dia ada HIV, lepas tu dia melahirkan anak, lepas tu bayi tu mungkin ada HIV lah. So kita panggil tu antara bayi dengan mak ibu tu, ibu dia, kita panggil vertical transmission lah. Vertical transmission ni berdasarkan ni susu badan manusia ataupun dia ada pecahan placenta lah. Pasal ada luka-luka, bayi ada luka kecil-kecil ke mana-mana kita tak perasan, dia contact dengan private part perempuan kan. Boleh jadi tempat. So let's say kalau ibu ni dia ada dead virus HIV dalam badan dia, ada tak possibility that baby yang dilahirkan tu tak kena pun HIV? Ada probability kalau dia mendapatkan rawatan. Sementara dia pregnant tu dia makan ubat yang itulah. Yes. Melalui pengalaman doktor lah, maybe melalui reading ke apa semua. Berapa percentage bayi yang selamat dilahirkan? Contohnya dalam banyak-banyak ibu mengandung ni, bayi yang selamat daripada HIV ibu dia, how many percent? Kalau daripada bacaan lah, successful rate untuk tidak transfer kepada bayi ni, dia tak ada percentage yang tetap. Dia selalunya dibahagikan kepada dua. Yang ibu ada dapat rawatan ataupun tak ada rawatan. So kalau tak ada rawatan, dia punya percentage amat tinggi. Kalau ada rawatan, boleh dikatakan successful rate dia boleh jadi tinggi juga. Kita kalau nak tahu rawatan ni macam mana, kita kena kira dia punya viral load. Berapa banyak virus HIV dalam badan. Lepas tu dia punya sistem imunisasi dia cantik ke tak dalam badan masa tu. Betul lah. Depends on seseorang individu punya immunity juga dalam badan lah. Dan the count of the virus itself. Jadi ada possible tak kalau orang tu kan, kita masih bercakap tentang bagaimana benda ni boleh disebarkan boleh terjangkiti. Possible tak orang tu derma darah ataupun menerima darah daripada HIV? Ada tak benda tu berlaku? Zaman dulu ada berlaku. Sebab apa? Kita punya screening untuk blood transfusion tak berapa canggih. Sekarang ni bag yang kita dapat untuk transfer darah atau blood transfusion, kita akan screen dulu ada HIV ke apa semua. Kita dah ada teknologi tinggi sekarang ni boleh tahu. Zaman dulu tak ada nak screen HIV. So probability untuk orang yang dapat HIV tu tinggi lah. Sekarang ni saya nak katakan memang tak ada lah. Tak adanya nak bagi bag darah yang ada HIV sekarang ni. Dia screen after dia dapat bag darah tu ke, ataupun dia screen the person before start derma darah? Selalunya bila kita nak derma darah, tak adanya nak screen HIV. HIV ni kalau kita nak check HIV ni benda sensitif. Macam mana dia nak check? Contoh macam kita nak check gula, kita ambil just sikit je lah. So HIV ni macam mana kita nak tahu dia punya check tu? Okay. Berdasarkan pengetahuan saya lah, bag yang lepas kita misalnya kalau saya derma darah, saya dapat satu bag lah, satu bag. So pihak daripada yang dapat terima darah tu akan check lah ada HIV apa semua. Tapi kalau kita as a person, macam contoh saya nak pergi klinik doktor lah, doktor saya nak check for HIV, apakah prosedur dia? Adakah dia akan ambil darah yang banyak ataupun ambil swab from ILIO ke macam mana? Sekarang ni blood test lah. Terdapat ada beberapa jenis blood test lah. Tapi yang confirmnya untuk tahu HIV ni blood test. Tapi blood test tu pun banyak sikit lah, tak adalah ambil yang ujung jari tu. Ada yang ujung jari. Ada ujung jari juga. Ada cukup Boleh. Tapi kebanyakan klinik sekarang ni akan ambil banyak lah untuk lagi confirm lah. Tadi saya ada dengar doktor ada cakap pasal yang nak check HIV ni satu benda yang sensitif. Apa, boleh explain tak kenapa benda tu sensitif? Contohnya saya orang biasa lah. Mon pun orang biasa. Pak Azhar pun orang biasa. So saya cakap, boleh tak saya nak check HIV? Apa perasaan dia? Apa yang buat dia ni rasa aku apa ni? Kita akan rasa tersinggung lah. Kenapa Pak Azhar rasa tersinggung? Saya nak tahu juga. Sebab bagi saya dia mungkin macam, kenapa dia tiba-tiba nak check?
Dia macam dia macam kita akan berharapan dan dia ingat aku ni jahat sangat ke, buat benda-benda tak elok ke. Kita tersinggung lah. Why you want to check me for HIV? Macam tu. Tu benda tu sensitif. Sebab tu kita takut cari emosional macam dia ni ingat aku ni kotor sangat ke. Betul kan. Tapi tu untuk orang yang tidak berpengetahuan tinggi lah tentang HIV akan cakap macam dia ni ingat aku kotor ke. Macam tu. Okay, so before kita pergi ke the next part, kita ada banyak lagi kita nak bincang dengan Dr. Haris tentang macam simptom-simptom, apa je rawatan yang kita boleh gunakan untuk jika kita terinfected dengan HIV ni juga macam itu. So sebelum tu kita akan rehat sebentar, tapi kita nak terima kasih kepada kita punya sponsor podcast pada ini adalah Rode, mana kita menggunakan Ultimate Podcaster Bundle, di mana set ni kita akan dapat kita akan dapat Rodecaster Pro 2 dan 4 port mic, 4 headphone, 4 professional studio arm dan 4 kabel mic. Yes. So kita berhenti sekejap sebab kita nak rehat, kita nak minum-minum dulu sebelum kita pergi ke isu-isu tajuk-tajuk yang lebih hangat. Stay tune. Okay guys, kita dah berehat sebentar. Kita dah minum-minum, kita dah rehat. Dan mari kita sambung perbincangan kita tentang HIV dan juga AIDS. Teman? Kita nak sambung sikit. Ada orang, memang kebanyakan orang kaitkan yang HIV ni dengan LGBT. Okay. Jadi soalan saya, kenapa kalau orang yang terlibat dengan LGBT ni, kebaran kalian untuk dapat HIV ni lagi tinggi? Okay, LGBT ni secara umumnya banyak kan? Banyak kategori. Ada lelaki dengan lelaki, transgender dan macam-macam dia punya kategori lah kan. Okay, saya nak tekankan kepada lelaki dengan lelaki lah. Man sex man. Okay, kenapa berdasarkan kajian lah, kenapa man sex man ni, kajian kat Malaysia tak berapa banyak lagi. So kita ambil yang daripada US lah. Kenapa man sex man tu dia punya high chance nak dapat HIV tu dia memang paling tinggi lah. Man sex man. Sebab apa? Dia orang practice anal intercourse, anal sex. So kenapa dia punya probability lagi tinggi untuk dapat HIV? Okay, tahap nak dapat luka tu di bahagian anal tu amat tinggi bila berlaku geseran. Okay, bahagian perempuan, punya private part untuk perempuan lah, kita panggil vagina, dia ada protective barrier, memang susah untuk luka. Macam saya cakap, pertukaran fluid cara sebar HIV kan. So anal ni dia tak ada protective barrier. So dia cepat terluka. Bila cepat terluka, ada pendarahan dan ada pertukaran cair lah dekat situ. So bahagian yang terluka tu jadi tempat untuk sebar HIV. I see. So untuk LGBT, bukan semua LGBT kategori LGBT prone untuk dapat HIV virus ni. Dia more tu sebenarnya high probability yang akan berlaku pada man sex man. Sebab apa? Dia practice anal intercourse. Sebab dia punya practice tu melibatkan luka. Luka tu akan ada pendahan, expose kepada darah dengan darah. Pertukaran fluid lah, lagi tersebar, lagi besar lah kat situ. Jadi kan doktor, macam mana kalau kita mempunyai seorang suami yang terinfected dengan this virus dan kita tak tahu, macam mana kita nak tinggal bersama dengan dia, macam mana kita nak masih menyambung perkahwinan tu sehingga ke akhir hayat lah. Okay, yang pertama sekali, kalau kita berkahwin, kita ada screening kan untuk HIV. Betul tak? Sebelum kahwin lah. Sebelum kahwin kan. Kita ada screening kan, ada. Positif atau negatif. Okay, so misalnya kalau suami HIV positif, layak ke untuk dapat anak juga? Untuk kalau tak dapat anak pun, layak ke kita untuk bersetubuh? Kalau bagi saya ni, kalau macam boleh lah, dibolehkan lah. Nak lah, memang nak anak lah maksudnya. Okay, macam ni, dia menarik lah cerita ni macam ni. Bila suami ada HIV, kalau perempuan tak ada HIV, isteri dia tak ada HIV, so sebenarnya boleh je nak bersetubuh macam orang biasa, tapi dengan syarat rawatan perlu diambil. Sebab apa? Kalau ada rawatan, tahap nak sebar tu berkurang. Kita dah tahu, kita dah monitor dia punya virus kat dalam badan ni tinggi sangat ke, boleh tersebar ke, dia punya sistem imunisasi ni tinggi ke rendah, macam mana. So bila dapat rawatan, kalau kita bersetubuh, suami dan isteri tu bersetubuh, so dia nak tahap persebaran dia rendah. Ada probability HIV tak akan transfer kepada isteri dia. So masih layak lah untuk macam orang biasa, macam orang normal. Itu kalau lelaki. Tapi macam doktor kata, kalau perempuan? Sama je.
Sama jugalah. Ya. Itu kalau lelaki kena okey, perempuan kena tak okey. Tak ada macam tu. Dia dua-dua same dia side. Okay. Tapi kalau perempuan yang kena, bila berlakunya intercourse tu, lepas tu biasalah dalam perkahwinan akan ada anak. Jadi anak tu pula ada risiko untuk dapat HIV juga kan. Tapi kalau saya nak tambah lah pasal untuk dapat anak kan. Tapi orang cakap apa ni HIV tak payahlah ada anak nanti tersebar lah macam ni. Betul. Itu macam kesian lah kan. Tak patut lah orang cakap macam tu. Dan kita sebagai masyarakat pun tak sepatutnya nak cakap tak boleh dapat anak ni sebab ada HIV, tak boleh macam tu. Kita sebagai masyarakat kan kena faham lah. Semua orang layak untuk jalani hidupan seperti biasa, seperti normal. So kalau dah dapat anak ada HIV, dan pergi rawatan saja. Dia dapat kontrol berapa banyak HIV virus yang dalam badan tu. So dengan rawatan ni boleh membantu lah untuk dapat anak. Tak nak bagi anak tu ada HIV. Macam-macam rawatan lah sekarang ni ada. Betul. Jadi since kita dah tengah bercakap tentang rawatan, apa je rawatan yang boleh seseorang yang ada HIV ni ambil? Dan berapa lama dia kena ambil? Is it forever? Ataupun ada probability untuk virus tu mati ataupun habis along the way? Okay. Apa yang perlu difahamkan, rawatan untuk HIV ni tidak dapat hapuskan HIV. Langsung tak ada. Orang yang ada HIV ni perlu dapatkan rawatan untuk kontrol daripada ke arah yang seterusnya, untuk arah yang lagi serius, boleh masuk hospital apa semua. Kita nak elak semua tu. Kita tujuan untuk dapat rawatan untuk HIV ni supaya jangka hayat makin panjang dan tak nak ke tahap yang serius, dan juga mendapat kesihatan yang lebih baik lah. Macam biasa. Cuma ada HIV positif tapi hidup macam biasa je. Ada, layak. Memang boleh. And maksudnya dia akan mengambil ubat tu forever. Okay, sebelum tu kita panggil rawatan ni sebagai, ada ubat lah. Kita panggil dia ART. Antiretroviral therapy. Rawatan ni maksudnya ada 6 kumpulan. So setiap kumpulan kita akan ambil satu. Bukan jadi 6 ubat, bukan macam tu. Kita akan ambil 3 ubat saja. At least lah 3 ubat. Daripada 6 kumpulan ni kita akan ambil 3 lah. Okay, faham. 3 ubat. So kita ubat tu kita kena tengok kesesuaian pesakit. Kadang-kadang ada yang allergic, ada tak berfungsi untuk dia. Lepas tu at the same time kita akan ambil blood test lah untuk check dia punya viral load. Ada satu lagi kita nak check imunisasi sistem dia baik ke tak. Kita panggil CD4 count lah. CD4 plus count ni maksudnya imunisasi sistem dia baik ke tak. Tu kita consider lah. Banyak benda kena consider. So rawatan dia only kita kena menggunakan antiretroviral therapy sahaja. ART saja. Dia tak ada rawatan macam alternatif, contohnya macam makan herba ke kan, buat akupunktur ke. Tak ada, memang tak boleh. This is the only ubat yang ada sekarang lah. Dalam perubatan yang tu saja. For now lah. So since kita cakap pasal rawatan, kita nak tanya jugalah, let's say orang tu ada HIV, apa je simptom-simptom yang obviously kita boleh nampak lah. Contohnya kita tengok je tahu dia ni ada HIV sebagai contoh lah. Ataupun kalau kita sampai boleh nampak tu, maksudnya dia dah HIV yang teruk lah. Ataupun kita sebenarnya orang yang ada HIV ni kita tak nampak pun, tak ada simptom-simptom macam sentiasa mata merah ke, sentiasa sersema ke. Macam mana? Pengalaman saya sebagai seorang GP lah, encounter HIV patient. So pesakit ni selalu kerap datang hospital lah. So kejap-kejap ada macam batuk, tiba-tiba dia dah off, dah makan ubat, tiba-tiba ada lagi. Lepas tu dia datang dengan benda lain, selalu kerap sangat. So kita akan tengok history dia. Setiap kali datang ubat, ambil ubat ke apa, datang untuk rawatan, kita akan tengok history rekod dia. Kita akan cakap, kenapa selalu macam ni. Kita akan check yang lain, ini bukan. Sampai lagi kita cakap, boleh tak kita buat blood test lah. Kita tak panggil kita buat HIV test sebab kita nak jaga sensitivity dia kan. So saya pun cakap lah, boleh tak kita buat blood test, kita buat full blood count lah. Kalau pernah full blood check up lah. Kalau pernah ambil blood test kan, kalau doktor nak check kolesterol, kita nak check gula okey ke tak, semua dalam tu lah. So kita akan dalam satu section tu panggil viral screening. So ada HIV. So kita ambil tu, nampak HIV positif. Tu cara kita encounter lah. So dia punya simptom yang dia akan datang is macam penyakit influenza biasa, COVID biasa. Pernah kena COVID ke? Pernah. Saya pernah kena. Macam mana tu? Dia batuk-batuk, sakit sendi. Sama je. Demam. Dia tak ada spesifik simptom macam dia ni ada HIV. Dia tak ada. So tu langkah awal. Dia punya step awal orang yang ada HIV infection lah. Tu kira simptom awal lah. Dia memang imun lemah, jadi demam, batuk-batuk. Senang dapat demam. Sebab dia jangkitan lain. Ada yang masuk juga. So langkah seterusnya bila tak dapat rawatan,
dia akan ke seterusnya lagi teruk lah. Contohnya cerit berit berterusan, sesak nafas, ada jangkitan paru-paru, contohnya tu. So langkah yang seterusnya will be AIDS, langkah yang lebih serius. So sindrom ni ada kumpulan penyakit yang lain. So, dalam by definisi AIDS ni, dia CD4 count yang saya cakap pasal immune system tu, dia punya count tu rendah pada 200 cells per millimeter cube lah. Dan definisi yang lain yang ada lain juga, yang CD4 count tu dah rendah. Dan satu lagi kumpulan penyakit-penyakit lain, dia senang dapat penyakit, contohnya TB lah yang famous. Ada kanser juga. So bila kita dah cakap ni macam oh ni dah ke arah AIDS lah. Since dia punya imunisasi rendah disebabkan virus HIV ni, dia dijangkiti dengan benda-benda lain macam TB dan macam kanser. Dia buka peluang kepada kuman yang lain untuk jangkit. So kita panggil tu dalam medical tu opportunistic infection. Dia bagi opportunity kepada penyakit lain untuk beri jangkitan kepada badan kita. Sebab kita dah lemah dah. Badan kita dah tak ada, kita ada sel darah putih, tapi sel darah putih tak berfungsi yang sepatutnya. So doktor boleh tak bagi kita gambaran lah, keadaan seseorang tu kalau dia dah terkena AIDS, yang tahap AIDS lah. Tadi kita cakap pasal kalau seseorang tu ada HIV je kan, dia sekadar sesama, sekadar kerap demam. Tapi kalau dah sampai tahap orang tu ada AIDS, macam mana rupa orang tu, macam mana keadaan dia? Sangat-sangat lemah ke, memang terbaring tak boleh bangun ke, macam mana? Tahap sebelum AIDS lagi kita dah tahu dia akan ada penurunan berat badan yang mendadak. Badan memang lemah. So bila dah pergi ke arah AIDS, dia perlukan rawatan yang berada di hospital lah. Sentiasa warded sahaja? Bukan sentiasa lah. Maksud saya kebanyakannya akan berada di hospital. Sebabkan rawatan selain pada HIV punya rawatan, dia akan dapat rawatan jangkitan kuman yang lain yang lebih serius. Contohnya TB lah. TB dan penyakit lung infection lah. Pneumonia. Ada jenis pneumonia untuk khusus disebabkan oleh HIV. So perlukan antibiotik jugalah. Selain pada ARDS punya terapi tu, dia perlu antibiotik untuk rawatan yang lain. Sebabkan infection yang lain lah. Jadi berapa lama usually pesakit AIDS ni akan berada di hospital? Amat lama lah. Sebab kita nak stabilkan dia lagi. Dia punya jangka hayat pun. Sebab tu kita cakap kalau untuk dapatkan rawatan, untuk pasal rawatan HIV ni bukan untuk hapuskan, untuk prevent dia daripada jadi lagi teruk lah. Lagi teruk. Kita tak nak macam tu. Okay, jadi kita dah cakap pasal rawatan, kita dah cakap pasal simptom. Jadi apa langkah-langkah pencegahan yang boleh kita buat? Langkah-langkah sebelum untuk kita mengelakkan benda ni berlaku lah. Okay. Kalau tanya saya, langkah-langkah pencegahan lah. Kita kena kenal diri sendiri. Macam mana gaya hidup kita. Tapi yang most common cause of HIV ni, macam mana kita dapat because of multiple partners lah. Multiple sexual partners lah. So kita kena tahu macam mana kita ni expose tak dengan orang HIV. Selain pada sexual intercourse, kita sebagai doktor pun boleh jadi expose juga. Sebab kita ambil darah kan. Ambil darah ni betul-betul cocok pula. Itu pun banyak berlaku lah sebenarnya kat hospital. Ada. Tapi alhamdulillah saya tak pernah lagi lah. Sebab dia ada protokol lah untuk hospital. Kalau doktor yang kita kena ni, kita kena buat blood test. Kan ada rawatan juga. So langkah tu satu-satu, kenal diri sendiri dulu. Kita kemudian expose lah dengan benda-benda macam ni. Okay, yang kedua, ujian saringan awal lah. Contohnya kat klinik, adalah sekarang kat hospital. Ada yang lepas kita expose, kita kenal, kita dah expose ni lebih pada berapa hari dah. Kita ada banyak ada test lah, HIV, PCR, RNA test. Ini kalau dah expose lebih 10 hari boleh ambil tu. Lepas tu kita ada antigen antibody combination test, around 2 to 4 weeks of exposure. So you boleh buat test lah. Lepas tu antigen test semua tu macam-macam lah sekarang ni. So semua tu blood test lah. Kita pergi je mana-mana cakap nak test HIV, kita nak bagilah. Once kita rasa kita macam terexpose dengan orang-orang HIV, kita just go and buat blood test untuk confirmation lah. Dan terus ambil ubat untuk mengelakkan dia merebak dengan lebih lanjut lah. Betul. Macam mana dengan, tadi kat sini tulis ada ubat PrEP, ubat PEP tu apa? Okay, kita ada 2 jenis ubat, selepas exposure dengan sebelum exposure. Kalau sebelum panggil PrEP. PrEP lah. Pre-exposure prophylaxis. Prophylaxis ni pencegahan lah. Okay. Untuk ubat PrEP ni, kat kerajaan saya tak pasti sangat lah pasal ubat ni. Tapi dekat klinik, macam hospital ada lah. Tapi dengan harga around 100 to 180 lah. Tu kena makan setiap hari. Sebelum terkos ke, macam contohnya kalau suami ada
HIV. Perempuan tak ada HIV kan boleh ada exposure kan dekat situ kan. So ambil ubat ni. Ada yang sebelum 24 jam seks ataupun 2 jam sebelum. Macam tu. Dalam 100 lebih ubat tu yang didapatkan tu dalam apa? Boleh tahan berapa lama? Sebab dia kena ambil hari-hari. Kadang satu box tu 10 biji, kadang 10 box, satu box tu 30 biji. Ada yang nasihatkan untuk ambil setiap hari untuk selamat lah. Ada yang cakap bila nak exposekan diri je baru ambil lah. Faham. Yang PEP pun? PEP ni post exposure prophylaxis lah. So orang pernah dengar kan orang cakap merawat lagi mencegah lagi bagus daripada merawat kan. Betul lah. Sebab apa? Harga dia dalam beza sangat. So untuk satu botol 30 biji untuk prep pre-exposure 180 below. Macam tu. Kalau yang ni untuk yang post punya 900 below lah. 900 ringgit. Untuk tu pil ke? Pil. Kenapa dia lagi mahal saya tak pastilah yang tu. Sebab apa mahal? Maybe sebab kita banyak sangat HIV punya strain, so macam-macam chemical. Dia tu luar pengetahuan saya lah. Tapi memang mahal lah ubat tu. So ni kena ambil dalam masa 72 jam selepas dia exposekan diri ke mana-mana HIV ke apa semua tu lah. Jadi PrEP ataupun PEP ni dia sama ke dengan ART ataupun antiretroviral therapy tu? Saya nak cakap sama. Sebab kata tadi ada untuk ART tu ada 6 kumpulan. Dan kita ambil 3. Tapi secara umumnya dia guna antiviral juga. Macam PrEP ni dia guna antiviral lah, tenofovir, M3-citabine ke macam tu lah. Cuma jenis dia lain. Ada jenis tapi dia same concept antiviral juga. Salah satu pencegahan juga boleh, tapi ni research tak mendalam lagi. Tapi secara teori saya boleh terangkan secara teori lah. Okay, sunat untuk lelaki. Salah satu pencegahan untuk elak dapat HIV lah. Kenapa Okay, HIV ni tertarik kepada sel darah putih lah, macam saya dah cakap tadi. So foreskin, kulit lebih lelaki yang kita potong tu. Okay. Tahu kan macam mana sunat kan? Tahu. Tengok tak? Macam saya tak tengok, saya tengok. Saya tak tahu. Bila saya nak buat prosedur sunat tu baru saya tahu macam mana tu sunat. Bila saya belajar tu. Tapi ada kulit lebihan kan? Itu kita panggil foreskin tu kulit lebihan. Mana lelaki tak tahu. Tak nampak kan ada kain kat atas tu. Okay. So kulit lebihan ni, yang bahagian dalam kulit lebihan tu, dia ada sel yang dipanggil Langerhans cell. Langerhans cell. So HIV kuman ni suka sangat pergi kat Langerhans cells ni. So kalau kita potong dah, so sel tu dah tak ada dah kan. Bukan tak ada lah, kurang lah. Berkurang. Probability dia lagi rendah. Ya. Untuk HIV terang lah. Dia suka sangat kat bahagian tu. So ada sebabnya lah kenapa kita dalam Islam kena bersunat untuk kebersihan. So last lah Dr. Last. Kita apa pendapat doktor tentang reaksi ataupun pandangan masyarakat di Malaysia terhadap penyakit HIV ni? Sebab it's really uncommon lah. Dan kita kaitkan dengan HIV ni dengan pekerjaan yang tidak baik. Kan? So, apa pendapat doktor? Reaksi masyarakat lah sekarang ni kan tentang orang HIV. Kalau okay lah, secara jujur lah, kalau kita dengar orang cakap pasal HIV, apa benda first thing yang kita fikir pasal dia? Takut berjangkit. Kita tak nak dekat kan? Tak nak dekat. So kita anggap dia macam kotor ke apa? Basically takut dengan HIV tu lah. Takut berjangkit. Okay. Sebab bagi saya, sebab hari ni baru saya tahu yang ILO bukan sebab utama penjangkitan, sebar. Okay. Salah satunya kalau kita cakap pasal reaksi masyarakat ni, memang kita dianggap sebagai kotor lah. HIV orang yang ada HIV ni macam dia ni buat kerja tak elok. Seronok lah kan. Tapi sekarang ni kalau kita betul-betul bagi tahu masyarakat apa itu HIV, macam mana, bukan sebabkan persetubuhan saja. Mungkin sebab dia expose ke benda macam pernah ada pendarahan ke, ataupun dia seorang doktor pun tahu kan dia ada HIV sebab dia doktor. Macam tu. So kalau saya cakap reaksi masyarakat sekarang, orang sekarang akan elak lah daripada tahu orang HIV ni. Akan dibuang keluarga, akan dianggap sebagai kolot lah kalau bahasa kasar dia. So tak berapa cantik lah. Ya, so kalau boleh kita dalam podcast ni, kita dah tahu HIV tu bukannya dijangkiti semata-mata melalui sexual intercourse. Boleh jadi kita macam tadi kerja doktor tercucuk, ataupun anak ni yang dilahirkan daripada ibu yang ada. Ada juga seorang isteri yang dijangkiti oleh suaminya, padahal isteri tak bersalah. Yang bersalah yang buat hal tu si suami. So kita di podcast kali ni kita nak
membuka mata semua orang lah, semua masyarakat supaya tidak memandang serong kepada orang yang ada virus HIV ni. Sebab dia ada virus HIV, tak semestinya dia buat. Dia jahat, tak semestinya dia yang sengaja mendapatkannya. Contohnya macam seks bebas, LGBT dan juga salah satu yang kita tak sebut tadi adalah penggunaan dadah lah. Kan dia share jarum tu kira salah satu kan. Famous lah sekarang ni. So kerajaan akan, sekarang ni dah lama lah nak cakap pasal pertukaran jarum, share needles lah. Sekarang ni rasanya dah kurang. Sebab apa? Kita dah bagi macam percuma lah jarum pada penagih dadah. Dia kurang macam tu lah. Kita tak tahu, tapi kita nak elakkan dia daripada penyebaran lah. Maksudnya government tak menggalakkan dia. Nah, silalah. Tak menggalakkan macam tu. Tapi kita bagi jarum tu untuk tak nak sebarkan benda-benda yang macam inilah, contohnya kuman macam ni. Sebab dulu zaman dulu kalau tak ada ni mahal kan jarum tu. Tak nak bayar, tak nak beli tu. So dia akan panaskan. Kita tak tahulah, dia panggil sterile, dia cuci. Terus sekarang ni dah ada macam jarum kita provide lah. Yang lebih murah lah supposedly. Sekarang ni jarum dah tak macam macam dulu. Betul. Mudah didapati lah sekarang. Betul, saya setuju. Nak tambah satu lagi. Reaksi masyarakat merupakan satu rawatan juga sebenarnya. Macam mana tu? Rawatan dan juga langkah-langkah berjaga-jaga. Kenapa? So, orang yang ada HIV ni dia tak nak declare pun dia ada HIV. Tak nak cakap pun. Sebab apa? Takut reaksi orang negatif, lah. Macam negatif lah. So, kalau sebab tu, kalau dia pergi dapatkan rawatan, orang akan tahu, dia ni ada HIV. So, kalau reaksi masyarakat macam, tak apa, pergi ambil rawatan. Support dia. Itu merupakan satu rawatan juga kan? Betul. Dia moral support. Moral support. So tak apa, kita bagi dia peluang kedua supaya kita dapat kawal virus yang ada dalam badan dia sebab dia dah dijangkiti HIV. Selain daripada tu saya nak tambah, bila seseorang dapat rawatan, dia punya HIV punya virus semua tu dah kurang kan. So tahap nak sebar kepada orang lain dah kurang. So rawatan ini merupakan satu pencegahan juga untuk sebarkan virus tu. Jadi penerimaan masyarakat kita di Malaysia ni perlu positif lah on HIV ni. Sebab dia akan efek kita juga. Kalau kita terlalu memandang serong terhadap orang-orang yang ada HIV ni, dia tak nak pergi dapatkan rawatan macam doktor kata, dan dia punya virus tu tak terkontrol, probability untuk kita pun kena lagi tinggi. Jadi untuk macam kita kata tadi lah, kita dah wrap doktor. Thank you so much for sharing this info about HIV. Sangat-sangat membuka mata sebenarnya. Terima kasih juga. Sebab kita, macam doktor kata tadi lah, HIV dengan AIDS kita rasa sama je. Rupanya AIDS tu is the last sekali, yang paling teruk sekali before HIV. The virus is still same. Tapi AIDS tu satu penyakit lah. So, pada pendengar-pendengar dekat Mic Podcast, kami berharap kami berharap untuk kekal positif dengan orang yang ada HIV. Bukan semua orang yang ada virus HIV ni jahat. Ada yang tak bersalah, dapat secara tidak langsung, tahu-tahu dapat tak dari mana, out of blue dapat. Betul. Kan tak kita pun pergi check. Na'udzubillah min zalik, jangan. Okay. So if you guys ada sebarang soalan tentang HIV ataupun AIDS, boleh je letakkan komen di bawah atau cari Dr. Haris. Dr. Haris ada kat mana Dr. Haris? Ada di any platform ke? Saya tak ada di any platform lah. Tak ada di any platform. So boleh cari doktor dekat QHC Medical Center lah kalau nak jumpa Dr. Haris kita ni. Doktor pun muda lagi. Saya dah kahwin. Ada anak seorang dah. Okay. Dengar tu. Dengar you guys. Alright. So thank you so much Doktor for today sharing. Yes, thank you Doktor. Welcome. Terima kasih lah untuk terima segala ilmu yang saya ada lah. Harap masyarakat pun dapat dapat pengetahuan. Nanti Doktor boleh share more about other things jugalah di dekat Mic Podcast. And to you guys, and jangan lupa kalau ada kawan-kawan yang ada HIV ataupun AIDS, give more support to them. So itu saja dari kami di Dekat Mic Podcast. Jangan lupa like, komen dan share kepada semua kawan-kawan. Jumpa lagi dalam next episode. Bye-bye.